Emas mempunyai keistimewaan tersendiri yang menjadikannya pilihan untuk simpanan jangka panjang. Salah satu kelebihan utama emas ialah kemampuannya menyimpan nilai. Berbeza dengan wang kertas yang boleh susut nilai akibat inflasi, emas cenderung mengekalkan kuasa beli dalam tempoh masa yang panjang. Sebab itu, emas sering dianggap sebagai pelindung nilai yang cukup stabil. Emas tidak bergantung kepada jaminan mana-mana kerajaan. Nilainya diiktiraf di seluruh dunia dan tidak terikat kepada ekonomi sesebuah negara sahaja. Ini menjadikan emas lebih selamat dalam situasi ketidaktentuan ekonomi atau kejatuhan mata wang. Dari segi prestasi pula, emas telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jangka panjang. Dalam tempoh sekitar 20 tahun, emas mencatatkan purata kenaikan kira-kira 10% setahun. Walaupun harganya boleh turun naik dalam jangka pendek, tren jangka panjangnya tetap menaik. Inilah yang menjadikan emas bukan sekadar simpanan, tetapi juga satu bentuk perlindungan kekayaan yang berkesan. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Sekiranya anda berminat untuk membuka tabungan emas bersama Public Gold, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya.